Okey, kita sambung pada yang keempat. Okey. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Amin. Ingat nanti awak semua kena baca dan itu dikira pemarkahan. Dan yang keempatnya, air yang mutanajjis dan iaitu air yang jatuh najis padanya. Pada apa? Pada air. Sama ada berubah atau tiada. Mana? Tak kira lah natuh najis tu berubah ke tak. Jatuh tarik cicak dalam cawan. Cawan, air dan cawan tu berubah tak? Air dan cawan tarik cicak jatuh. Berubas ke tidak berubas? Tak berubah okey. Tarik cicak tu kecil je, jatuh dalam cawan. Tapi najis tak? Air tu jadi mutanajis. Betul dia kata sama ada berubah atau tiada padahal kurang daripada 2 qoloh. Kalau air kurang 2 qoloh, masuk saja najis, air itu mutanajis. Tak kira berubah tak berubah. Okey. Tapi kalau 2 qoloh, 2 qoloh. Contohnya kolam. Kolam besar, kolam masjid. Kolam masjid lebih 2 qoloh. Dalam kolam masjid tu masuk tarik cicak. Apa hukum air dia? Air mutanajis tak? Sebab apa tak mutanajis? Sebab apa? Lebih 2 qoloh. Okey. Katakanlah seekor kapibara datang meminum air daripada kolam masjid. Lalu kerana keserokan dia pun terjun lalu mati dalam tu. Okay. Jadi matilah seekor kapibara dalam kolam masjid. Jadi warna air pun jadi berubah, busuk tau. Awak tahu dah? Awak tahu mana busuk? Takut awak pernah pegang takut. Ada kapibara kat Malaysia? Kat zoo? Kenapa minat sangat betul? Orang perempuan, anak-anak saya perempuan minat kot. Dia busuk lah. Katakanlah dia mati dalam kolam masjid, jadi berbau kolam tersebut. Apa hukum air kolam tu? Mutlak ke mutanajis? Mutanajis. Okey, jadi beza tu antara air kurang 2 qoloh atau lebih 2 qoloh. Antara air kurang 2 qoloh atau lebih 2 qoloh. Kalau air itu kurang 2 qoloh, air itu lebih 2 qoloh. 2 qoloh atau lebih lah. Yang ni tidak disyaratkan berubah. Yang ni tak syarat berubah. Makna masuk walaupun sikit. Masuk tarik cicak. Masuk air kencing setitis. Masuk apa lagi? Masuk cicak mati seekor dah ni. Dah. Yang ni kalau masuk, ni syaratnya berubah baru jadi mutanajis. Katakanlah masuk sekumpulan cicak. Cek bunyi cicak. Mari dalam ni, dia terjun dalam ni, bunuh diri. Jadi bau busuk. Bau busuk berubah. Barulah dikira mutanajis. Tapi kalau kadar masuk seekor cicak, tak ada kesan apa-apa ataupun mati apa? Mati kita kata katak mati seekor, ikutlah. Maka dia tidak berubah hukum mutlaknya sehingga berubah air tersebut. Faham? Sehingga berubah
air tersebut. Jadi yang kurang 2 qoloh dan yang lebih 2 qoloh. Mana tadi dia kata bersalahan jika najis. Okey. Padahal kurang daripada 2 qoloh. Ini jikalau adalah najis itu menajiskan air. Kalau najis itu dapat menajiskan air. Bersalahan jika najis yang tiada menajiskan dia. Menajiskan apa? Menajiskan air. Ada najis yang tidak menajiskan air. Yakni yang diistisna akan dia. Iaitu yang dikecualikan. Istisna ni bahasa Arab. Yang dikecualikan. Ada najis-najis yang dikecualikan. Masuk dalam air pun tak jadi rosak air tu. Air tu tak jadi rosak. Iaitu, apa tu najis yang dikecualikan? Dia tidak memberi kesan najis. Iaitu bangkai yang tiada mengalir darahnya ketika dibunuhkan dia atau dibelahkan dia pada ketika hidupnya. Mana? Bangkai-bangkai binatang yang mana dia tidak ada darah mengalir. Kalau kita bunuh, kita belah dia masih hidup, dia tak ada darah mengalir. Biasanya binatang berbentuk serangga lah ni. Serangga atau yang mana tak ada darah mengalir ni. Contoh lain dia kata, seperti lalat. Lalat ada darah ke? Mungkin ada tapi darah tak mengalir. Mungkin ada lah. Tapi bukan jenis mengalir macam binatang kita ke atau binatang besar. Kita toreh dia ada mengalir. Tapi kalau binatang serangga ni, kita toreh dia tak mengalir. Itu binatang-binatang yang tidak ada darah mengalir. Seperti lalat. Dan apa tu? Dan apa tu? Tengok saya tu, kitab tulis benda tu. Dia tulis apa kitab tu? Anti. Dalam kitab dia tulis apa? Baca. Dia tengok orang pula. Dia baca tudung coklat. Benda dia tulis seperti lalat. La ilaha illallah. Dia tengok mana tu? Kesaja letak tangan gitu. Faham tak? Ni bukan kuliah garik dengar bukan dengar. Ini pengajian. Bukan kuliah maghrib. Awak mari tak ada telinga. Ataupun ceramah apa? Bukan ceramah ni. Ini kelas. Kena ada catatan. Kalau tidak, itu kuliah maghrib. Kuliah maghrib tak ada telinga. Buka kitab pun tanda tak tanda. Seperti lalat dan kabur. Kabur tu nak kabur. Kenal tak kabur? Beetle. Kenal tak Beetle? Kumpulan muzik. Bukan. Beetle tu apa Beetle? Kumbang. Barulah. Jenis kekumbang. Kabur. Orang panggil kabur. Tak? Tu tak? Orang Nganu Kelantan. Panggil apa? Panggil kabur tak? Kita tak tahu nama. Kita, tak tahu benda kabur. Tak tahu nama, tahu binatang. Dah apa binatang tu? Binatang kumbang. Kumbang panggil kabur. Ke panggil apa? Kelantan. Ibu gotu. Bukan. Ibu gotu. Ibu gotu. Ibu gotu. Ya? Jadi jenis-jenis serangga macam tu. Dan apa tu? Color tu apa color? Pensel warna. Benda color color ceking. Takut color pensel color. Dan lepas. Dan cek tu lah. Cek bunyi cicak. Cicak. Cicak sama. Cicak awak belah dia ada darah mengalir tak? Dia ada darah tapi bukan jenis darah mengalir tu. Tu dia punya jenis-jenis binatang yang tidak ada darah mengalir. Dalam bahasa Arab dia kata ma laisa laha damus sa'il. Sesuatu yang tidak ada darah mengalir. Ataupun laisa laha nafsu sa'ilah, tidak ada darah yang mengalir. Okay.
Dan seumpamanya, jikalau tiada dicampurkan, tiada dicampurkan. Kalau kita bukan campurkan dia lah. Kalau dia mati sendiri, tengah-tengah, dia jalan atas siling, tiba-tiba mati sendiri, masuk dalam air. Apa hukum air itu? Bersih je, buangkan saja. Sebab apa? Sebab dia binatang yang tak ada darah mengalir. Nak? Tak ada darah mengalir. Masuk, contohnya lalat. Lalat masuk dalam air. Air tu tak jadi najis. Cara dia, kita kena selamkan dia, lepas tu buang. Selam tu sebab Nabi suruh ajar kita. Kalau lalat terbang masuk dalam air, kalau kita nak minum lagi air itulah, kita selamkan dia. Supaya dua sayap-sayap ni masuk dalam air. Kemudian kita buang dia. Jangan minum lalat tu. Buang lalat tu. Okay. Nampak? Jadi, apa nama ni? Itu yang tak ada darah mengalir. Dia tidak jadi najis kalau dia mati sendiri dalam tu. Kecuali kita capur dia. Kita lastik cicuk, kita tok dalam air. Tu tak boleh lah. Okay, jikalau tiada dicampurkan padanya pada air dan tiada mengubah air. Dengan syarat tak ada mengubah tadi, cicuk masuk beramai-ramai. Terjun dalam air sehingga air berubah. Itu jadi rosaklah air tu. Demikian lagi najis yang halus. Halus najis itu tiada dilihat oleh mata yang pertengahan. Mata pertengahan ni mata apa? Mata tengah. Mata pertengahan ni mata yang sederhana lah. Bukan mata yang tajam sangat. Bukan mata yang rabung sangat. Mata yang sedang-sedang je. Ada orang mata dia tajam. Jauh ni nampak. Mata yang sederhana. Mata yang pertengahan. Dan jikalau najis mughallazah sekalipun najis mughallazah. Contohnya percikan darah. Darah tahi. Darah ataupun percikan debu ataupun tahi. Kena pada pakaian. Tu mata tak nampak, ada apa, dimaafkan. Maka sekaliannya tiada menajiskan suatu yang cair dan air. Cecair ataupun air tidak akan jadi najis kalau masuk benda yang tak nampak. Tahi kaki lalat. Lalat, dia hinggap kat najis, kat tahi. Lepas tu dia masuk, dia hinggap dalam air kita atau makanan kita. Adalah najis tu kat kaki dia tapi tak nampak. Mata tak nampak biasanya. Jadi hukumnya dimaafkan. Okey. Atau dua kolah dan lebih padahal berubah, maka najis ia. Tadi kalau kurang dua kolah, masuk najis, jadi mutanajis. Sama ada berubah atau tidak. Atau dua kolah dan lebih. Kalau dua kolah dan lebih, padahal berubah. Disyaratkan berubah. Maka najis ia, baru jadi air mutanajis. Tapi kalau dua kolah, masuk apa? Masuk kucing mati dalam tu. Kucing mapu dalam tu, mati dalam tu. Tak berubah air, maka hukumnya air tu mutlak. Dan kadar, sekarang ni berapa kadar dua kolah itu? Dan kadar dua kolah itu 500 rotlun Baghdadi. 500 rotlun. Bahasa Arab rotlun ni kati. Faham kati? Bukan keti. Kati. Tak rasa dengar? Ini sukatan lama ni. Sekati daging, dua kati daging. Kati. Cuba cari dalam. Tanya Chat GPT ke, tanya sekati berapa? Sekati berapa banyak? Sekati berapa? Sekati bersamaan? Sekati bersamaan 600? 600 gram? Ya. Tak ada tu. Sukatan liter. Sekati berapa liter? Tak ada. Ni timbangan. Berapa? Si padu sekati. Ke dia memang timbangan je. 600.
Berapa? Berapa dapat sekati? Itu sukatan zaman dulu tu. Tapi tu kati biasa ni, kati kita yang nak Rotlon Baghdadi. Tengok kati Baghdad. Iaitu 500 kati Baghdad. Rotlon ialah kati. Maka dhabit ni penentuan. Penentuan dan ketetapan dia tu pada tempat yang 4 persegi, 1 zirak serubuk dengan zirak anak Adam pada pihak panjangnya dan lebarnya dan dalamnya. Okey. Sekarang ni dari segi timbangan. Itu banyak tu lah dikira 2 koloh. 2 koloh banyak tu ke? Bukan, tu sekati. Makna ni 500 kati. 500 kati. Okey, pada tempat yang 4 persegi. Okey, dhabit. Macam mana kita nak ukur 2 koloh kalau isi padu pada bekah? Bekah yang tempat yang 4 persegi ialah 1 zirak serubuk. Berapa? 1/4. Serubuk ni 1/4. 1 zirak, 1 apa? Zirak ni apa zirak? Zirak. Apa dia zirak? Hasta. 1 zirak, 1 hasta. Zirak bahasa Arab tu zirak. Ni. Mana hasta? Mana hasta? Tak tahu. Hasta pun tak tahu. Hasta ni siku sampai ke hujung jari. Jari atas lah paling. Ni 1 hasta. 1 hasta daripada siku sampai ke hujung jari ni. 1 hasta. 1/4. Tambah sepak lagi. Mana? Terbagi 4 pula ni jawab ni. Gini lah kot. Tambah 1/4 lagi. 1/4 hasta. Kalau bekas, panjang, lebar dan dalam. Jadi kalau air mengisi bekas itu, air itu telah dikira 2 koloh. Satu 1/4. Sorry. 1/4 hasta, panjang panjang, lebar dan juga dalam. Jadi buat besar ni, kalau ada banyak tu makna air sekolah. Bukan besar sangat pun. Itu kalau 4 segi. Okey. Itu dia kata tu, tengok. Pada tempat 4 persegi 1 zirak serubuk dengan zirak anak Adam. Dengan ukuran hasta anak Adam lah. Pada pihak panjangnya dan lebarnya dan dalamnya. Dan pada tempat yang bulat. Kalau bulat pula, maka 1 zirak luasnya, yakni mukanya. Dan 2 zirak setengah dalamnya. Jadi kalau bekas pula, muka dia tu berapa muka dia? Mukanya 1 zirak. Makna dia punya diameter lah. Diameter dia 1 hasta dan 2 zirak setengah dalamnya. 2 zirak setengah dalam dia. Faham tak? Jadi diameter dia ni 1 hasta. Dalam dia 2 zirak setengah. Betul? Betul tak? 2 zirak setengah. Tu 1 zirak luasnya, yakni mukanya, dan 2 zirak setengah dalamnya. Dan manakala adalah luasnya 1 zirak, adalah kelilingnya 3 zirak.
Kalau luah dia, ukur lilik dia 3 zirah lah. Luah diameter dia 1 hasta. Ukur lilik dia 3 zirah. 3 hasta. Dan 1 subuk zirah. Ni. Adalah kelilingnya 3 zirah dan 1 subuk zirah. 3 1/7. Bukan 3 betul. Ukur lilik dia apa? Ukur lilik dia akan jadi 3 1/7. 1 subuk tu 1/7. Rubuk 1/4. Ingat tak bahasa Arab? Rubuk, sumun, sudus, khumus, sulus. Tusuk. Subuk 1/7. Jadi ukur lilik dia berapa? Dan adalah kelilingnya 3 zirah dan 1 subuk zirah. 3 1/7 hasta. Dan pada tempat yang tinggi persegi. Dan pada tempat yang 3 persegi. Kalau 3 segi pula. Dia buat kiraan ni. Dan pada tempat yang 3 persegi. Kalau bentuk apa? Bentuk kita panggil apa? Bentuk 3 segi tu panggil apa? Tiga segi lah tak? Kan ada nama dia. Kalau dia panjang gitu. Bekas panjang dia. Sfera bulat. Oktagon ke 3 segi bagi? Prisma. Prisma berapa? Prisma 3 segi tak? Betul tak? Apa dia saya? Prisma kan? Saya ingat. Pada lama dah tu belajar. Dia bukan panggil prisma betul dia? Ke prisma tu 5 segi? Betul? Jadi kalau bentuk 3 segi maknanya kalau bekas 3 segi gini lah. Bekas tu 3 segi. Kat bawah gitu. Okey. Okey, dia kata dan. Ni jarang ambil 3 segi ni. Kitab-kitab Arab pun biasa sebut 2 je. Bekas 4 segi, bekas bulat. Bekas bulat. Bulat dia panggil silinder kan? Tahu tak? Bulat panggil silinder. Kan ada nama dia kan? Bentuk bulat tu pada benda yang 2 dimensi. Satu satah, panggil satu satah, 2 dimensi. Dia panggil bulat. Tapi kalau benda tu 3 dimensi, dia panggil apa? Silinder. Belajar tak ni? Lepas tu apa dah ingat? Ilmu fil kutub Ustaz. Lepas habis jawab tu hilang semua. Belajar dah ingat. Kena belajar biar ingat lah. Ke banyak makan semut banyak makan binatang yang tidak ada darah mengalir. Mana ni? Dia kata, jarang ni. Ni, menarik ni, jarang. Bentuk 3 segi atau prisma ni jarang ada dalam kitab. Kitab ni ada. Dia kata apa? Dan pada tempat yang 3 persegi, maka 1 zirah setengah lebarnya dan panjangnya. Dan lebar dan panjang. Dan 2 zirah dalamnya. 1 zirah setengah lebarnya dan panjangnya dan 2 zirah dalamnya. Maknanya apa? Macam mana? Maknanya kalau bentuk 3 segi maknanya ginilah tak? 1 zirah setengah Itulah tak? Sebab ni pun samalah. Dia akan sama kok. 1 zirah setengah lebar dan panjang dan ni berapa? 2 zirah. 2 zirah. Boleh, siapa ada kemahiran boleh buat lah. Buat binaan ke apa, buat cuba tengok banyak mana. Lepas tu cerat awak masuk ni, dalam ni, masuk dalam tu. Sama tak? Tak? Cerat masukkan dia sama tak? Ataupun ni boleh buat simulasi dah ni. Kalau buat simulasi dalam, siapa pandai grafik boleh buat simulasi ni. Kan ada apa nama? RBT. Rancangan ada buat tak? Ketuk-ketuk ada? Ada? Lepas tu ada selagi benda.
buat coding nama apa? Ha? RBT lepas tu? Teknologi benda tu. Zaman saya tak ada tu. Okey. Dan dia kata 1,5 lebar dan panjangnya dan 2 zirak dalamnya. Fasal fi zikri syai'in minal a'yanil mutanajjisati wa ma yatharu minha biddibaghi wa ma la yatharu minha wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ni masalah in najis ni. Zat-zat yang najis daripada dan juga cara membersihkan kulit. Cara membersihkan kulit. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada soalan?